Hai semua, Jikama di sini. Korang tahu tak apa ni? Yang ni adalah daging bahagian dagu ataupun disebut kolebat. Bukan belly yang orang panggil isi 3 layer. Bahagian dagu ni kalau digoreng macam ni lah rupa dia. Nampak sedap kan? Korang tahu tak macam mana rupa dia semasa mentah serta cara membersihkannya sebelum dimasak? Okey, jom. Yang ni adalah kolebat atau dipanggil dagu. Tengok. Ni rupa dia. Macam ni rupa dia. Dia. Okey, sebelum korang nak makan dagu ni atau menyediakan dia untuk masakan, mana yang patut korang buang adalah yang ni. Biji kelenjar dia. Macam ni biji kelenjar dia. Biji kelenjar dia ni korang boleh bezakan dengan warna asal daging dia. Tak sama. Dia keras, ada yang lembek macam ni. Dia lain. Macam ni. Dan satu lagi jenis dia, biji kelenjar dia macam ni. Warna dia tak sama dengan daging asal dia. Tengok. Dia lebih kuning sedikit. Dan yang ni lebih gelap sedikit. Macam ni. Tak sama. Jadi kalau nak makan dia kena buang. Tapi sebelum tu, sebelum korang nak menyediakan ni, korang kena picit. Ada biji dia yang keras-keras. Macam ni. Ni keras ni. Ni dia. Biji dia ni. Tak boleh dimakan ni. Rasa tak sedap kalau dimasak. Akan menimbulkan rasa yang pelik-pelik lah nanti. Macam ni. Korang kena cek. Tengok. Macam ni. Ada dia. Sekarang saya nak tunjukkan korang cara nak buang biji kelenjar dia ni. Macam ni. Mana yang keras ni buang. Tengok. Mana dia pun lain. Sini. Tadi buang. Macam ni. Terasa lagi. Ada lagi tak? Ni keras-keras. Ni buang. Ni tak elok untuk dimakan. Macam ni. Tengok. Tu dia. Okey dah. Dia dah bersih. Macam ni. Ini adalah yang bersih. Tengok permukaan dia putih. Warna dia lain. Ini lebih lembut. Ini boleh makan. Okey. Sekarang ni kita cek. Adakah masih ada bulu? Masih ada bulu, kita buang bulu dia. Ini pisau. Okey, dah siap. Cara kita nak menyediakan daging mentah ni, kita akan slice satu jari macam ni supaya dia senang masak, ataupun 2 jari. Potong. Saya pun guna pisau rumah juga. Kita potong slice macam ni. Dah siap. Itu korang tengok jalinan dia. Lebih kurang 1 jari daripada atas. Dah siap 1 dah siap, 2 dah siap, 3 dah siap. Ni kita nak cuci dia. Lepas cuci kita tos bagi kering sedikit. Okey, ni bahan peras saya. Simple je. Bawang putih, bawang merah. Tak perlu macam-macam, tak perlu yang mahal-mahal. Hanya gunakan bahan yang ada di dapur. Bahan yang ditumbuk tadi. 1 sudu kecil serbuk kari daging, 1 sudu garam, 1 sudu secukup rasa, gaul bagi sekata. Okey, dah sekata pun kita letak tepung goreng dan gaul bagi sekata lagi. Okey, dah tiba masa untuk memasak. Tuang minyak masak biasa. Bila dah panas, kita masukkan satu persatu. Macam ni. Okey, api tu kita perlahankan sedikit supaya dia tak hangus nanti. Biar dia jadi keemas-emasan. Dah masak pun. Macam ni lah rupa dia bila dah masak. Kuning keemasan. Rupa dia sama macam belly. Tapi bukan. Inilah dagu ataupun kolebat. Okey, kita potong. Lepas ni kita tengok tekstur dia. Hiris macam ni. Ikut saiz sedang. Nak hiris saiz besar-besar pun boleh. Ikut kepuasan diri sendiri. Lepas potong kita tengok tekstur dia.
Macam ni. Dia juicy sedikit, ada lapis-lapis. Dia digoreng jadi masih berjuicy dan berlemak. Okey, bak makan dia kita boleh makan kosong ataupun bersambal. Macam saya ni guna sambal untuk cicah. Simple je, cili dengan kicap. Inilah kelebat goreng. Okey semua, saya makan dulu. Simple saja bahan dia, tak susah. Korang pun boleh buat. Simple saja. Korang boleh cuba. Okey semua, sampai sini saja part bahagian dagu serta cara membersihkannya. Next video saya akan memperkenalkan kepada korang cara mencuci large intestine ataupun usus besar, serta cara memasak simple style saya. Jangan lupa subscribe untuk next series.